Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua penonton-penonton YouTube Pod Maya. Untuk kali ini special sikit. Biasa kita akan buat podcast dekat event, tetapi kali ini khas bersempena dengan Ramadan Al-Mubarak, kita akan adakan segmen baru. Dan untuk guest kita hari ini lebih special. Nak tahu? Tengok sampai hari. Hilang-hilangkan semua salah dosaku, mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa harian. Alright, so macam mana yang saya cakap ni merupakan segmen yang terbaru dalam Pod Maya, which is kita hampir nak melangkah ke bulan Ramadan. So seperti anda lihat sekarang ni, saya berada dekat sebuah masjid. Saya tu first time juga dekat sini. Dan yang paling penting, di sebelah saya ni ada tetamu jemputan. Mungkin anda semua kenal, mungkin anda tidak. So nak tahu, kena tonton sampai habis. So sebelah sini saya ada Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amar Amar. Amar. Okey. So Mam, boleh tak Imam cerita sikit, kenalkan diri sikit. Mungkin kita punya viewer ada yang belum kenal, ada yang kenal. Cerita sikit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amar. Amar daripada ni Pak Maya. Betul. Daripada Pak Maya. Terima kasih juga pada Pak Maya sebab kali ni sudi kita berpodcast di Masjid Bandar Tiram ni. Nama saya Abdullah bin Embong. Saya telah berkhidmat di Wakaf An-Nur ni lebih kurang 15 tahun. 15 tahun. Jadi masjid ni masjid yang ketiga lah. Saya bertugas dekat sini. Sebelum ni saya bertugas di Bandar Dato' On. Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On. Dan kali ni adalah masjid yang ketujuh yang diuruskan oleh Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Dan Alhamdulillah kita dah buka lebih kurang dalam, kita start dalam bulan 9 tu. Bulan 9? Bulan 9. 9, 10, 11, 12. Dah hampir 5-6 bulan lah. Okay. Jadi masjid ni terletak di Bandar Tiram lah. Di taman, di kawasan taman. Di belakang sana ada rumah di kawasan taman. Kalau sebelum ni saya dekat Bandar Dato' On pun sama juga. Masjid yang berada dalam taman. Jadi bila kita tengok masjid yang berdekatan dengan rumah ni, dia memang agak meriah. Dan jemaahnya pun Alhamdulillah, syukur, memang ramai. Lebih-lebih lagi waktu solat maghrib isyak, walaupun kita tengok walaupun baru lagi kita buka ni, tapi jemaahnya pun Masya Allah, mantap. Sebenarnya ada cerita best. Okey. Sebelum sampai ke sini tadi, saya pergi masjid yang lain sebenarnya. So ini adalah masjid first time juga sampai dekat sini, tapi memang meriah guys. Tadi saya sempat berjemaah solat isyak dekat sini, memang kanak-kanak pun ramai, Betul. pun ramai. So untuk anda penduduk dekat Bandar Tiram yang masih lagi tak menjejaki Masjid Bandar Tiram, boleh datang dekat sini, meriah. Mungkin ramai lagi yang tak tahu sebab masjid ni berada dekat kawasan dalam sikit. Berbeza dengan masjid-masjid kita sebelum ni, banyaknya berada di kawasan macam berada di tepi jalan, di bahagian jalan utama. Tapi masjid ni dia betul-betul berada dalam taman. Jadi mungkin guys, tuan-tuan kalau ada yang lalu kat kawasan ni kan, lalu dekat Bandar Tiram ni, kena masuk dulu kawasan Bandar Tiram. So kena baru boleh sampai ke masjid ni. Jadi takut orang pun keliru. Ada Masjid Ulu Tiram, Bandar Tiram, Bukit Tiram. Tapi ni Bandar Tiram. Masjid Bandar Tiram. Tapi sebenarnya masjid ni belum rasmi lagi. Masjid ni yang akan dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku lah, iaitu Agung kita. Dan reka bentuk desainnya pun seperti Masjid Sultan Abu Bakar. Cuma dalamannya agak lain sikit lah. Tapi reka bentuk design dekat luar sana lebih kurang macam Masjid Abu Bakar. Cuma dia tak exactly. Dia hampir-hampir sama tapi tak serupa. Dah ada tarikh official ke? Tarikhnya belum lagi, tapi jangkaannya dalam bulan 4 ataupun bulan 5 lah, insyaAllah. Lepas raya. Okay, faham. So Mam, lagi beberapa hari ni kita akan melangkah ke bulan Ramadan. So ada apa-apa program ataupun acara-acara bersempena bulan Ramadan tu? Seperti biasa, memang masjid kami, masjid di bawah rangkaian kami ni, rangkaian Masjid An-Nur, iaitu 77 masjid ni memang
setiap tahun memang kami akan buat aktiviti berbuka puasa, solat tarawih tu dah semestinya. Tetapi macam aktiviti berbuka puasa memang setiap hari kita akan bagi makan. Setiap hari kita akan bagi makan. Lepas tu kita ada juga buat tahlil sebelum buka puasa. Lepas tu kita ada menyediakan sahur untuk 10 malam terakhir. Kita akan buat qiyamul lail. Lepas tu ada buat agihan bubur lambuk. Ada masjid yang akan buat sepanjang Ramadan. Dan masjid kita ni, Masjid Bandar Tiram ni hanya buat 2 minggu saja. Minggu pertama. Jadi yes. Lepas tu kita ada panggil juga imam jemputan. Jadi imam-imam kita ni imam jemputan yang hebat-hebat lah. Yang paling hebat lah dekat dalam Johor ni. Jadi insya-Allah lah yang datang kat sini boleh solat dengan penuh khusyuk lah. Dengar lagu macam-macam nanti. Lagu macam style Sudais, ada Syurim, ada macam kat Mekah sana. Dia punya ada vibe-vibe Mekah lah. Ada vibe-vibe Mekah. Macam Syekh Imam Mahir, Mu'akli di Mekah sana lah. Kalau siapa yang dah sampai kat Mekah tu memang tahulah macam mana kan. Syekh-syekh sana baca. Kita pun boleh menangis kadang-kadang kan. Jadi insya-Allah lah kalau tuan-tuan yang ada kesempatan datanglah kat sini. Kita akan buat majlis buka puasa setiap hari. Kita akan buat dalam 250 pack setiap hari. Setiap hari. Jadi kepada orang yang nak menyumbang pun boleh. Kita alu-alukan. Yang untuk menyumbang ni ada, nanti kita akan letakkan QR code. Boleh. Boleh. Untuk nak beri sumbangan, boleh scan QR, kita akan letak mana tahu rezeki yang datang di sini boleh buat lebih besar. InsyaAllah. So Ustaz, untuk mudah-mudahan penduduk setempat ataupun nak tahu lebih lanjut aktiviti masjid ni dah boleh. ada, Masjid kita dah ada FB, medsos dah ada lah. Semua ada. TikTok ada. Type je Masjid Bandar Tiram. Keluarlah. Bandar Tiram. Ya ni. Like ramai-ramai. TikTok semua ada. TikTok pun ada. TikTok pun ada kan? FB pun ada. Okey, kita pun dah berbual panjang pasal masjid, aktiviti-aktiviti. So saya nak minta Imam bagikan kata-kata harapan Masjid Bandar Tiram yang baru saja secara tidak rasmi lah. Yalah. Jadi harapan kita, bukan harapan saya je, harapan kita bersama lah. Harapan untuk Qaryah sini, harapan pada Wakaf An-Nur khususnya, iaitu management kita kan, barisan pengurusan kita, agar dapat kita memeriahkan, dapat kita mengimarahkan masjid kita ni. Sebab masjid ni sangatlah cantik, sangatlah indah. Bukan mudah untuk kita membina masjid. Jadi saya rasa macam sangat beruntung masyarakat kat sini dapat satu masjid yang cantik dan dapat mereka berkumpul kat sini, dapat berjumpa, dapat berkenal-kenalan, sebab masjid ni adalah tempat penyatuan. Tempat penyatuan. Kalau kita kalau kita duduk kat rumah kat taman walaupun kita duduk rumah sebelah-sebelah jiran ni, belum tentu kita boleh berjumpa setiap hari. Tapi sebab adanya masjid ni boleh jumpa setiap hari. Sebab kerana ada solat jemaah, sebab ada majlis macam ni, makan-makan, ada majlis tahlil perdana macam ni. Jadi saya rasa itu harapan kita. Mudah-mudahan masyarakat kita ni sentiasa mengimarahkan masjid dan dapat berukhuwah, bersilaturahim antara satu sama lain, dan mudah-mudahan kita akan bersatu dengan baik, berkawan dengan baik, menjalinkan persahabatan yang baik. Itulah harapan kami. Dan supaya kita dapat menengahkan lagi berkaitan dengan ilmu fardu kifayah, fardu ain, sebab masjidnya juga kita akan ada kuliah setiap hari, kuliah maghrib, kuliah subuh, solat jemaah. Lepas tu kita ada juga aktiviti-aktiviti lain. Jadi dengan aktiviti itulah kita akan dapat bersatu dan dapat bertemu. Mudah-mudahan itulah komuniti yang kita akan melahirkan komuniti dan generasi yang baik untuk masa yang akan datang. Okey. So kita dah sampai dekat hujung podcast kita bersama dengan Imam Abdullah. Betul. So untuk korang yang tak subscribe lagi, tak like lagi, tak komen lagi, boleh search
Masjid Bandar Tiram. Tiram kat media sosial. So sampai kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang.